Assalamualaikum, selamat malam peminat saya semua. Hari ni hari Sabtu, tepat 14 bulan Mei 2568. Bersama dengan tepat 17 Zulhijjah 1446 Hijrah. Malam ni kita mai dengar berita di Iran dulu nah. Ada rengan kata Naib for Isra tak boleh duduk dalam Isra. Sebab Iran berdecaruak masuk banyak lajak. Wak winayuk fok dia ni lari. Naik kapal tu kapal tu seorang tua hak dia nah. Tu. Lari ke negeri Kris. Lari berat dah Kris. Wi fok rakyat duk susah rumah ni. Nayuk fok yang lari ke berat. Hak ni berita kata dia lari hari Jumaat lagi. Tu. Fok yo conti bede Iran hari Jumaat dek pagi. Nah, lek betul tu Iran balas lek. Tapi Naik fok dia tu hari Jumaat tu lari ke berat dah. Lari ke Jukrik tu. Di negeri Krik tu. Tu dia. Duk rakyat duk susah rumah ni tuai lari berat dah. Hak ni berita apa tu baik tahan tut duton banyak tenari royak atau nampak Naib Isra duk di Krik tu. Duk prakuk tu di Krik tu nah. Lari berat dah. Hak ni berita tu baik lah. Tu habis tu. Kita tengok ada video hak Iran pukul boleh. Video hak kapal tu hak Isra kena bede. Kapal tu perang hak duk mari tak bang dalam Iran tu. Nah Isra Iran pukul boleh. Video tekoh kapal tu hak Isra 3 butir kena bede jatuh. Tu. Kena bede jatuh 3 tay nah. Kapal perang hak ufak Isra nah. Kalau tengok dalam video ni, cuba cari tengok video ada di Facebook. Saya tak berani nak waktu baik lecah hak saya nah. Takut dia masuk Allah. Video saat ni nah. Kena syak-syak, tembok syak-syak dah hangit. Kapal tu 3 tay kena. 3 tay kapal tu hak jatuh saat ni nah. Tahan fok dia tu orang panggil deep tu baik. Pecek sutai butik cabuk tu baik lah. Tu. Kapal tu jatuh. Tapi orang 3 orang. Orang bawa kapal tu saat ni 3 ekor saat ni. Boleh 7 payung turun. Jatuh 2 tino seekor. 3 ekor saat ni kena igat habis. Nah kena igat habis. Hak ni surat khabar hak Iran tu baik royak nah. Kata kena igat habis 3 ekor saat ni. Tu. Lepas tu kapal tu 3 tay saat ni jatuh turun nah. Ada video syak-syak kata kena bede. Habis tu. Kita tengok masalah ni Iran bang conti Isra teruk benar nah. Kita tengok dalam video tu umur kena bang. Tepat banyak kena bang. Video tu baik keteng-keteng masalah ni. Kata Isra tu kena conti teruk. Tu. Wak mati dah 3 ekor nah. Sakit dalam 90 ekor dah. Mapuh dah 3 ekor, sakit 90 ekor. Orang Isra masalah ni. Video hak orang sia kita, orang sia pak tek sia kita ni lah. Hak dok pergi kerja di Isra tu. Dia pukul tekoh bang duk turun, tekoh carua duk turun boleh. Lepas tu dia hantar tu baik dalam fake nah. Dia kata dia orang sia nah. Pukul gambar caruat bang dalam Isra boleh. Ada video nah. Bos cari tengok. Saya nak mari baik bos tak leh nah. Tu. Tapi ada orang duk wikrok ucang kata perang dua ni Iran dengan Isra masa hari ni pia tak nak tolong Isra. Sahara nak tolong mari conti dak kapal tu Sahara nak tolong dak. Angkerik Faransai 3 tay hab dari Europe dari Amerika nak tolong gedak. Tu kita nanti tengok. Ni demo duk ucang duk kata nah. Nanti tengok nah. Tu. Bila tu. Kita pergi di Jordan. Jordan dah.
Semoga Jordan kata dia berde caruat hak Iran boleh. Caruat Iran lalu kok letak langit Jordan tu nak pergi bang Israel. Jordan berde atas turun. Tu Jordan. Berita tu baik-baik tu. Saya baca tu berita lah. Hari ni Jordan ni dia make kapal tu baik perih hak dia tu nah. Musim dia tahu darah mah dia tu. Duk pesak. Duk jaga takut ada pula caruak mari. Tu nah. Lepas tu dia tu baik kamsang. Lari. Jangan lalu letak udara Jordan lari Iran lah. Jangan lalu letak udara Jordan nak pergi bang Israel. Tu dia. Nah, dia duk musim duk pesak, duk jaga tahu udara ya. Ni Jordan. Berita tu baik-baik ni. Saya baca tu berita nah. Tu dia. Kita tengok hal lain pula nah. Kita pergi balik Iran pula. Iran tu baik perakak hari ni nah. Iran kata yang perakak semua orang lagi hari Jumaat. Iran kata Iran nak bang berhabis. Negeri mana kawasan ni? Negeri Arab tak lagi dah kawasan tu. Negeri mana hak tolong Israel dia nak pergi bang berhabis. Tu. Nak pergi bang tempat tahan duduk. Misalnya Jordan tolong Israel. Nak pergi bang Jordan. Pia lagi. Saudi tolong Israel. Nak pergi bang Saudi. Sebab dia kata baik tu. Dia tak sebut negeri mana. Dia sebut kata negeri hadap keliling ni. Pia tolong Israel. Dia nak pergi bang negeri tu. Ni Iran tu baik royak. Baik perakat dah. Tu dia. Lepas tu satu lagi Iran perakat kata dia nak kayai. Nak keluar conti. Siapa tempat Sahara duduk, tempat tahan Sahara duduk dalam kawasan Arab ni nah. Nak pergi bang juga. Kalau Sahara duk mai tolong Israel, dia nak pergi bang juga tempat tahan Sahara duduk dalam Teluk Tengah Tawan Auckland ni. Hak ni Chau nanti redap sung hak Iran. Makna tahan tebal gak lah Iran tu baik perakat hari ni. Hari Sabtu ni baik perakat. Atau nak bang nak conti Sahara. Kalau Sahara duk main duk tolong lagi. Tu. Ni Iran tu baik cool lah nah. Tu. Waktu kita pergi tengok lek Israel sekali lagi nah. Dalam negeri tu nah. Tepat nusuk dalam tanah. Pak dia buat penuh masalah ni. Pakat duk. Nah. Duk tahan letah pun tak leh dah. Duk le tanah pi dah. Orang Israel masalah ni. Kedai katuk. Kedai rangka, kedai juan katuk. Moskolah katuk. Hak ni dalam Israel masalah ni lah. Berita tu baik-baik tu nah. Tu. Lepas tu ada rengan saat ni lah. Saya baca tu baik. Sari saat ni. Israel duk timbang lagi. Masalah ni duk masuk bang lagi dalam Iraq. Hak ni hak lasut. Hak kes kali ni dia pergi bang tempat tahan. Tempat tahan Iraq duk di mana ni? Di Cawat Kermansa. Nah di Cawat Kermansa. Kena bang juga. Tempat tahan duduk lah. Hari ni lasut. Baru-baru. Lepas tu pula rongan buat kereta. Satu rongan duk buat kereta neplik rot yon. Rongan buat kereta di Cawat Borucet. Kena bang juga. Waktu di Cawat Lorestan kena juga hari ni. Hari ni banyak tempat pulau kena nah. Tu. Tak berhenti-berhenti lagi nah. Pok Israel duk bang. Iran pun dah tak drone lagi. Nah, banyaklah kalau tengok video tu banyak tempat dalam Israel kena bang. Hancur nampak hancur banyak nak kereta nak nyala, rumah nak nyala dalam Israel masalah ni nah. Kena jaruak hak Iran.
Malam ni sekadar ni saja berita nah. Kita tengok pagi esok pula dengan pagi esok pula. Tu. Lepas tu doa Gaza selamat berjaya benar. Amin. Jumpa pagi esok. Islam ni lah tengok banyak nah. Malam ni sekadar ni. Assalamualaikum.